Okay, acting Okay, aku berjadi acting. Aku berjadi pelakon macam sebab aku main acting dengan emosi. Siapa kau ni? Oh, Haziq, ya Allah, lama tak jumpa dia. Aku call dia kejap lah. Pik. Hello Haziq, Assalamualaikum. Hello Farhan. Waalaikumsalam ni. Ni, aku dah ajak kau datang rumah aku ni. Malam ni ada parti. Kau nak datang ke tak nak ni? Parti boleh juga. Tapi aku nak minta je aku. Pukul berapa parti start? 8 malam sehingga 12 malam. Kau nak datang ke tak nak? Or you are scaredy cat? What do you say to me? You are scaredy cat. Okay, fine. This tonight I will come to your house and prove I am not scaredy cat. Okay, come. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah mana kena aku. Sabar. Tidak sabar. Okay, tak apa. Aku pergi cakap dengan ayah aku. I will ask my dad. But if my dad didn't let me go, I must use a plan B. Okay. Anyway, let's ask Aid. Dad. Lupa pula bahasa Melayu. Ayah, Adi nak cakap sikit ni. Ayah mana? Okay, macam ni. Okay, boleh. Saya tukar dengan anak saya beban tak guna tu dengan kereta Lamborghini. Boleh tak? Siapa kau ni? Adik. Ada ditekan. Kenapa ada panggil ayah? Tadi ni ayah, Adi nak minta izin boleh tak? Adi nak pergi keluar rumah kawan. Boleh ayah. Adi pun dah 14 tahun. Lama tak pergi rumah kawan. Boleh ayah? Pergi rumah kawan Boleh. Tapi nak pergi rumah kawan pastikan bagi tahu balik pukul berapa, pergi pukul berapa. Bagi tahu ayah sekarang. Pergi pukul berapa, balik pukul berapa. Cepat. Alamak, mampus aku. He will kill me. Pukul 8. Pukul 8 malam kau pergi. Balik pukul berapa? Balik pukul 11 malam. Apa? Balik pukul 12 malam ya. Sorry. 12 malam. Tak ada. Kau naik atas. Aku tak bagi kau pergi. Kau naik atas. Sebelum aku tumbuk, sebelum aku lempang kau naik atas sekarang. Cepat. Ayah ni tak guna betul lah Puma. Dah lah support Argentina. Kalah tak guna betul lah. Aduh botak tu. Budak-budak sampai sekarang ni dah lah korang hajar. Berani cakap macam tu dekat aku, nak minta izin macam tu. Gila ke? Pukul 12 malam balik. Memang kena betul lah dia tu. Kalau aku dulu kan balik lambat kan, tak pasal-pasal bontak aku sakit. Kenapa Argentina kalah? Sebab orang perempuan. Okay, ayah aku dah tidur. Sekarang masanya untuk aku pergi sekarang. Jom aku pergi. Tapi kena pergi senyap. Mission Impossible ni lagu. Tapi jangan senyap. Okay, stop main lagu. Sekarang jom kita keluar. Mission, get out of the house. Done. Okay, come, let's go. I must go now. Run. Lari. Lari. Yes, akhirnya aku dah berjaya keluar daripada rumah tu. Wah, I can be a spy, I guess. Whoa, wait a minute. What is that? Is that someone wear a rubber costume? Okay, let me see. Hello Encik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Islam rupanya. Baru tahu. Ya Encik, Islam. Encik kenapa duduk sini? Oh, sebenarnya Encik 16 orang. Cuba tengok siapa. Siapalah Saya fikir kejap. Tak fikir. Yo! Asal Encik cakap you ni? Asal Encik dah belasah saya ni? Encik tolong, Encik jangan belasah saya Encik. Encik cuba belasah saya kalau berani. Sebab balik poli pun ke 11. Bapa saya tu ex taekwondo dengan boxing. Dia belasah Encik.
ICU datang. ICU buat macam ni kan Encik. Datang marilah dek. Encik berani sentuh saya? Sentuh. Saya bagi tahu bapa saya. Encik berani ke? Oh, berani. Encik berani. Encik memang berani. Awak tahu kenapa? Sebab Encik ada Encik tahu awak siapa? Tahu kenapa? Sebab ni. Ayah. Ya Allah. Ayah bila masa kerja perempuan ni. Ya Allah. Ayah bertaubat ya Allah. Apa ni? Asal awak cakap ayah ni perempuan? Ayah saja ni nak kostum macam ni sebab ayah tahu awak ni keluar malam. Aduh, ayah aku dah tahu aku parti. Aduh, mampus aku. Aku parti guna-guna tingkap bila aku tak guna Tak apa. Menyesal lah kan? Sekarang you will get the prize because you're brave, right? So this is your prize. Ayah, saya rasa itu macam bukan prize je. Itu apa tu ayah? Itu macam bukan present. Itu macam bukan present. Oh, ini bukan present. Ini katana. Apa dia ayah? Katana. Ayah nak belah sawah. Sebab awak pun keluar rumah, dapat B dekat bahasa Inggeris, matematik pun sama. So ayah kena belas lagu ni lah. Boleh kan? Ayah. Dengar dulu. Let me explain. Please, I'm begging you. Run! Kau sini kau nak tak guna betul kau sini. Sinilah nak bantai.